Tahun 2025 merupakan satu perjalanan yang bermakna buat Toda Academy, penuh dengan pembelajaran, pencapaian dan impak sebenar kepada generasi muda. Kami memulakan tahun dengan pelbagai inisiatif pembangunan bakat, termasuk School Holiday Program yang memberi pendedahan awal kepada pelajar dalam dunia digital, teknologi dan kemahiran industri. Dalam tempoh yang sama, Toda Academy turut diberi ruang untuk berkongsi visi dan peranan kami dalam pendidikan kemahiran melalui platform media arus perdana seperti Buletin Utama TV3, Hot FM dan Malaysia Hari Ini. Komitmen kami terhadap pembangunan bakat turut diterjemahkan melalui sokongan kepada ekosistem sukan dan kemahiran, termasuk penajaan Selangor Future Cup dengan menawarkan Diploma Kemahiran Malaysia kepada pasukan juara sebagai pelaburan jangka panjang dalam masa depan anak muda. Di peringkat antarabangsa, Toda Academy melangkah lebih jauh melalui IFDO di Indonesia, memperkenalkan kepakaran kami dalam AI Robotics kepada audiens global. Memasuki pertengahan tahun, momentum kami semakin kukuh. Kami menjadi penaja Race the Star Malaysia, mengajukan SPD kaliber besar-besaran serta menerima liputan khas Astro Awani memperkukuh kehadiran kami di peringkat nasional. Kemuncak pencapaian kami pada tahun ini adalah apabila Toda Academy dianugerahkan Center of Excellence in Skill Training Award di TVET Malaysia Awards. Pengiktirafan ini turut membuka ruang kepada kami untuk berkongsi perjalanan Toda Academy melalui Meletup sambil meneruskan sokongan kepada Race the Star Malaysia. Oktober menjadi detik yang membanggakan kepada kami meraihkan graduasi pelajar GBL yang kedua. Pada masa yang sama, kami turut menyokong inovasi sejak usia muda sebagai penaja Junior Innovaton bersama RTM. Tahun ini ditutup dengan School Holiday Program dan acara kebanggaan kami, TDCC 2025, Toda Digital Creator Competition yang menghimpunkan bakat kreatif dari seluruh negara. Sepanjang 2025, kami juga menjayakan MOU bersama Universitas Indonesia serta beberapa kolaborasi strategik bersama gergasi industri bagi memperkukuhkan ekosistem pendidikan dalam industri kreatif digital. Pada tahun hadapan, Toda Academy akan melangkah ke fasa baharu dengan penaiktarafan ke arah penubuhan produk International College. Di samping meneruskan proses kemasukan MQA serta pelaksanaan pelbagai lagi inisiatif strategi yang akan diumumkan kelak. 2025 membuktikan bahawa Toda Academy bukan sekadar institusi latihan tetapi sebuah ekosistem yang membentuk masa depan dan kami tidak sabar untuk permulaan 2026.